Okey, sebelum ni aku kat rumah memang makan beras basmati daripada brand Faiza Mogul. Korang rasa mesti korang biasa dengar kan Faiza Mogul. Oleh kerana beras kat rumah dah habis, dah tinggal sikit atau dah habis, dan aku nak try beras basmati yang baru, so aku pilih daripada Pusa Finest dari brand Jati Signature. Ini pertama kali aku nak try. So nampak beras tu macam panjang menarik. Dia tulis ini beras basmati extra panjang, extra long basmati rice daripada Jati Signature Pusa Finest, macam ni. Okey, kejap lagi aku nak try. Harap-harap sedap lah. Okey, nasi dah masak. Jom kita tengok nasi daripada Pusa Finest tadi kan, daripada Jati, dan kita tengok hasil dia. Okey, nasi nampak panjang, berketus-ketus, biji-biji. Memang terbaik. Dan kepada korang yang nak try cari beras basmati yang baru, mungkin korang boleh try cuba untuk beras basmati daripada Jati Signature Pusa Finest yang macam ni. Okay, bye.